Kereta api laluan paling panjang di dunia, kereta api Trans-Siberia. Jom kita tengok macam mana keadaan dalam kereta api ni. Ini adalah keadaan bila kita nak masuk dalam kereta api ni. Ini adalah ruangan kabin dia, ada dua atas, dua bawah. Lepas tu dekat bahagian atas tu ada safe box, jadi kalau ada barang berharga boleh letak dekat dalam ni. Lepas tu kalau nak buka pintu ada dekat bahagian ni, dengan lampu pun ada kat situ jugalah. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada dia punya power supply. Ini pula keadaan tandas dia. Ini dia punya sinki. Ada tanda duduk lagi. Lepas tu dia ada tempat pipe. Lepas tu ini dekat tempat mandi. Jadi kalau nak mandi dalam ni tak perlu risau, adalah showernya. Ini pula tempat untuk ambil air panas dan sejuk. Ini tempat jual jajan. Ini pula kafe dia. Tapi kat sini banyak whisky lah. Kalau nak minum kopi pun boleh, tak masalah. Bila dah minum kopi tu bolehlah pergi kat sini. Lepas tu boleh menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Nasi tengah hari dengan lauk kari. Tak pernah lagi saya mengalami perjalanan yang begini jauh. Dan satu pemandangan yang baru lah bagi kami. Masih bersemangat nak meneruskan perjalanan ni? Masih. Tidur pun lena. Tidur pun lena.